Hai guys, aku baru habis tengok cerita Kodrat 2. Okay, sebelum ni aku pernah tengok untuk Kodrat 1 lah. Kodrat yang lama dulu ditayangkan pada 2002. Sekarang ni untuk 2005 dia keluarkan untuk Kodrat 2. Okay, Kodrat 2 ni basically dia adalah kerjasama daripada Astroshock yang ditayangkan pada 17 April 2025. Tak lama lagi korang kalau nak tonton filem daripada Acha Satria dan juga Vinoji Bestrians, korang kena tonton filem ni. Sebab apa? Sebab Kodrat tu sendiri macam mana dia nak melawan Iblis Sulam. So aku dah bagi trailer untuk dekat next video ni. Korang boleh tonton sinopsis dia dan juga short story daripada Kodrat 2. So far untuk cerita ni aku boleh bagi rating 10/10 sebab efek dan juga penceritaan end of the story tu sangat lain macam. Korang kena tonton, wajib beli tiket, ajak kawan-kawan korang tonton Kodrat 2. Bye korang.